Hai, Assalamualaikum semua. Salam Ramadan Al-Mubarak. Hari ini saya nak berkongsi aktiviti pelatih di Ratu Sakinah sepanjang bulan Ramadan. Biasanya, mereka akan bangun seawal jam 4.30 pagi. Lepas bangun tu, mereka akan buat solat hajat, taubat dan juga tahajud. Bila dah selesai, mereka akan masuk ke dewan makan untuk bersahur. Kemudian, lebih kurang jam 9 pagi, mereka akan bertadarus yang dipantau oleh warden. Lepas tu, mereka akan ada aktiviti menjahit, iaitu mereka akan menjahit 2 jenis beg. Sebelah petang pula, mereka akan ada aktiviti menulis jurnal. Jurnal tu, mereka akan tulis apa yang mereka bersyukur dan apa yang mereka belajar pada hari tersebut. Yang menariknya, bulan Ramadan ni mereka ada juga aktiviti mencatat kebaikan yang mereka buat. Mereka akan tuliskan pada kertas dan jadikan dalam bentuk bintang kebaikan yang mereka buat tu. Kadang-kadang selepas asar, mereka juga ada program yang mana tetamu luar akan datang ke RS untuk berkongsi ilmu dan juga berbuka bersama. Lebih kurang 10 ke 15 minit menghampiri waktu berbuka, mereka juga ada sesi berdoa. Mereka akan berdoa menggunakan buku doa yang mereka tulis sendiri. Biasanya untuk makanan berbuka, mereka akan masak selepas asar. Dan kadang-kadang mereka akan makan makanan yang disumbangkan oleh penyumbang. Terima kasih yang menyumbang. Selepas solat isyak, mereka akan solat tarawih yang diimamkan oleh warden. Kemudian, mereka juga ada sesi tazkirah yang mana pelatih akan berkongsi apa hikmah dan kebaikan di bulan Ramadan. Selepas salat tarawih, mereka akan membaca surah Al-Mulk. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kemudian mereka akan masuk ke dewan makan untuk makan makanan more. Itu sahaja rutin harian pelatih sepanjang di bulan Ramadan. Dan pada jam 11 malam mereka akan mula tidur.